Polis Diraja Malaysia PDRM memaklumkan terlalu awal mengesahkan atau menafikan pembabitan orang dalam kes juruterbang yang ditahan pihak berkuasa Indonesia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta baru-baru ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Han berkata, setakat ini beberapa individu sudah dipanggil untuk dirakam keterangan dan pihaknya berpuas hati dengan keterangan diberikan. Katanya pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Selangor pada 11 Ogos. Media sebelum ini melaporkan seorang juruterbang Malaysia Airlines berusia 39 tahun ditahan pihak berkuasa Indonesia di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta, Jakarta kerana didakwa cuba menyeludup kira-kira 25 kg MDMA atau ekstasi dan sejumlah kecil metafetamin ke negara itu. Apa yang saya boleh kata, masih dalam siasatan lah. Terlalu awal untuk saya dedahkan sama ada orang dalam terlibat ataupun tidak. Kalau ada orang lain terlibat, saya perlu ada bukti yang kukuh lah untuk kata ada orang lain terlibat, orang dalam terlibat. Dan same time saya pun tidak menafikan orang dalam tidak terlibat. So still under dalam proses siasatan lagi untuk kumpulkan lebih banyak keterangan lah. But this individual is not involved lah, Datuk, basically. The one still under investigation. It's too early lah to announce adakah individu terlibat ataupun tidak. Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ni. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik dia, tolong pergi tangkap. No. Kini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means untuk trace, but we are still doing that lah. Okay. So 4 pegawai JSJN telah tiba pagi tadi di Jakarta dan kita diberi ruang untuk berjumpa dengan warga Malaysia tu 12 dan 13, 2 hari lah untuk temu bual dia untuk dapatkan lebih banyak detail. Dan satu lagi di Surabaya, kita akan lihat apa progress di Jakarta nanti, we will decide later lah.